Tunggu guys. Tunggu guys. Tunggu guys. Tunggu guys. Tunggu guys. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey guys, pada pagi ni, pagi 24 Ramadan, so aku ada misi. Aku nak cuba hanyakan set baru aku guys. Okey, memandangkan keadaan sekarang panas, jadi banyak spot-spot yang dekat dengan rumah aku tu paritnya agak kering. Jadi aku ambil keputusan untuk menguji set baru aku di Tasik, Kota Kemuning. Okey guys, Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Pagi ni pagi apa Ramadan Hari ni 23 Ramadan. Okey guys, hari ni aku nak cuba hanyakan set baru aku ni, Rail Usop Leiden DC. Rail Usop Leiden DC. Tapi yang surprise-nya, aku tak sangka pula punya saiz dia kecil guys. Sangat kecil. Sangat kecil. Tengok. Usop Leiden DC. Dan aku pairkan dia dengan road daripada Leiden juga, 26 LB. Cantik guys. Untuk full description nanti aku letak dekat description lah. Untuk full information. Alright, tanpa membuang masa, jom kita try. Okay guys, jom kita cuba hanyakan Usop Leiden DC kita ni bersama Road Leiden juga, Black Creek 168 cm. Dia punya action dia fast, power UL. Okay, dia ada drag clicker juga guys. Kita pakai SP 6 cm. Jom kita cuba menghanyakan dia. Kita cuba tak tahu max dia sampai sini, max drag, dia punya braking dia. Try letak center dulu.
Tengok macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Balingan pertama. Oh, dekat ni. Ke minimum braking. Kita cuba dulu guys. Kita cuba dulu. Kita pun tak pasti lagi setting macam mana. Minimum kah? Kita try lagi. Kalau nak jauh kita letak dekat minimum guys. Maksimum dia maximum braking. Come on. Di mana? Okay. Kita letak dia braking hampir minimum. Kena guys. Ada yang ketuk guys. Wah, lepas. Ada yang ambil. Alamak. Kenapa makan tak lekat? Lagi sekali. Baru jauh geng. Macam kecil lah. Pen curut kot. Slow je dia ambil. Come on. Kena guys. Alamak. Apa ni? Tak lekat. Ya Allah. Gila lah. Ya, padam apa? Bismillahirrahmanirrahim.
guys. Kena guys. Kena guys. Kena guys. Kena guys. Kena guys. Alamak, sangkut tu. Aduh. Ah. Ada lagi guys. Ada lagi. Wow, akhirnya. Hahaha. Sabar. Wow, hanya juga. Usop medan. Wah, mantis. Okay guys, alhamdulillah akhirnya set baru aku berjaya juga hanya guys. Usop Leiden DC. Right. Jom kita cari lagi guys. Kalau ada lagi yang sudi. Jom, let's go. Banyak tumpu anak ni. Tumpu anak banyak Tapi ibu ada tak ada tak tahu ni. Kita try dulu lah. Ketorak ni kan. Dah bersepah anak dia. Cengcurut dia. Cengcurut. Auto release. Auto release. Tu kena. Kena geng. Sup. Terbang terus. Alihai. Alamak.
Tak kena lagi. Ini semua tak kena ni. Tak kena ni. Apa? Aduh. Okay guys, aku rasa sampai sini dulu lah. Sebab aku pun dah nak dekat pukul 12. Dah lebih kurang 4 jam juga lah casting kan bulan Ramadan ni. So misi hari ni boleh kata berjaya. Aku dah hanyirkan dah set baru ni. Tapi aku belum puas lagi nak pakai dia. So hari ni ada berapa? Dalam 3 ekor macam tu yang landed. Tapi banyak juga yang lepas. So aku akan try lagi pakai lagi set ni untuk yang video akan datang lah. Okay, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye.